Pernahkah anda terfikir, adakah janji-janji yang dibuat di masa lalu, yang kini terlupakan, masih mempunyai kekuatan untuk mengubah takdir? Dalam dunia yang sentiasa berubah ini, ada satu kisah kuno yang membuktikan bahawa kasih dan kesetiaan abadi itu wujud, melangkaui segala dugaan dan kepahitan hidup yang kita hadapi. Bayangkan seorang anak raja yang kini hidup dalam kemiskinan dan kesendirian, lumpuh dan tidak berdaya, seolah-olah dunia telah melupakannya. Namun, ada seorang raja lain, Raja Daud, yang masih mengingati sumpah setia yang pernah diucapkan kepada sahabatnya, Yonatan, bapanya. Sebuah ikatan yang melangkaui kematian menyentuh hati Raja Daud. Lalu, Raja Daud berfirman, "Aku akan menunjukkan kebaikan kepadamu kerana bapamu Yonatan. Biasa, ini adalah rahmat yang tidak layak diterima, anugerah yang mengalir dari kesetiaan ilahi." Ia mengingatkan kita bahawa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya, sentiasa bersedia melimpahkan kasih-Nya kepada kita, meskipun kita tidak sempurna.